Yang ni yang gaduh, yang orang lain pula gaduh. Korang ni kenapa ni? Korang mau sampai ni. Korang mau sampai. Dah. Jasin barulah. Mohon kita sini maafkanlah. Pakcik kena bila hari tu? Ha? Pakcik kena bila? 2 tahun lepas. Oh, 700 habis? 700 habis. Dia tukar lah macam tu. Masa nak pilih hari raya. Oh, dia macam sembang-sembang tukar-tukar tu. Dia tukar tuntak. Dia celok duit kan. Tuntak. Tahu-tahu dekat rumah tengah berapa ringgit ke? Pun dia ambil tujuh. Tahu-tahu baru perasan dia dah. Pasal. Oh. Saya masih nak kata benda tu. Inilah orangnya. Tak tahu, saya tak kenal orang. Tapi memang 2 orang. Dia banyak. Dia ada teknik dia orang. Ini berkat bulan puasa dia, saya cakap bukan bohong lah. Iyalah. Saya memang dah kena. Banyak lah dalam Facebook hari tu pun dah kecoh dah. Pakistan tukar kan. Dia kena buat tukar duit. Tukar-tukar tak tahu dia kata dia bagi 100. Padahal dia ambil semua dalam tu. Tiba-tiba nak pukul kenapa? Asal yang ni yang gaduh, yang orang lain pula gaduh. Korang ni kenapa ni? Korang mau sampai ni. Korang mau sampai. Dah. Korang ni pula ni. Kenapa korang ni? Mana tadi? Tu dia punya. Ini siapa punya? Apinya dia kena. Kita kemas sini ni orang. Kau mana dia orang? Lu apa? Kita sini ni orang dia udah lu apa? Lu mana dia orang? Lu mana dia orang? Kita berada lu mana dia orang? Mana dia orang lu? Kita datang mana dia orang? Lu apa betul kita orang? Ada. Oh, kena tengok kita. Dia tak. Kau ni member kan? Apa ni bawa tu macam? Kau jangan bawa gangster. Kita datang mencari sini orang kan, jangan bawa gangster. Apa? Kau tengok. Jangan bawa gangster. Tapi dalam boleh, itu saja. Jangan bawa luar hal sini. Jai. Kamu dadah ada ni. Kamu dadah ni. Ni nak apa tu? Dia buat. Balik. Bulan puasa di bulan puasa bang. Nah,
You jangan macam campur lah, biar Saya tercampur, saya bagi tahu dia baik-baik. Kasarkan Tapi dia dia tengah, you tengok dia sesat. Ya, Kau tengok? dia. Cik tengok cik nilai. Ah. Kita tak buat apa-apa sekarang. Ya, Saya bagi tahu baik-baik, kau balik, kau jangan buat. Tengok ini ayah saya. Ya. Tahu. Janganlah buat. Sekarang ni dia kes dia dengan dia je. Ah. You jangan macam nanti kan Saya lagi tercampur, pecah lagi tapi saya banyak. bagi tahu dia. Sekarang Baik. ni cik suruh dia bawa keluar. Senang je. Ah. Itu lah. Itu je. Itu sekarang ni kita keluar dia, tapi jangan marah kita. Janganlah buat. Ya. Lagi marah lagi biar pedas. Ah. Kau tunggu aku bagi pundan terus sini. Kau kena pundan. Weh, dah. Naik. Sabar. Ulang masa. Dah buka ni. Ada apa? Pasal Pakistan ni je. Kau ni aduh. Ya. Sabar. Dah, settle. Balik. Dah, yuk tahan dulu. Sabar. Yuku. Okey, tak apa. Itu you punya ayah. Ini nasihat dia. Sebab ini kes kecil je, tak ada. Orang sudah kena tangkap. Tak. Kita orang You beritahu. Dah. Kereta, lalu. Banyak duit tu. Banyak bukan dia seorang je, ramai dah. Okay, dalam Facebook ni ramai dah Pakistan ni pukul orang. Apa ni dia nangis ada? Yang pakcik tu pun pernah kena tak 700. Dia kata tahun lepas. Berapa ni ada? Saya ada nampak ke tak nampak apa? Siapa yang nampak? Ada abang kau. Tadi tu yang baju biru tu pun nampak tu. Tu. Nampak kan? Habis dia ambil dalam tu. Tinggal berapa ringgit. Dapat kakak tu. Oh, pukul situ ni. Ada lah masalah yang ni patut yang lain pula gaduh pula. Aduh yang ini ni pula masuk campur. Budak luar ni. Ini nak pasal apa? Tu bukan orang luar kot, orang sini lah. Dia tak tolong nak pukul dah. Kita nak pukul dah. Dia rontak dia.